Nyo ada akannya ke tabuh ilmu. Ilmu tu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kemudian malaikat tidak boleh guna. Malaikat getah gudanya melalui ilmu. Ilmu yang kami tahu karena nakal. Ya, nyo awak nyo je, nyo awak pun ada ke nafsu dengan guna pala ka kabantu jak Jumaat kat wi yang gati-gati nak kenderaan na pernah getah ni malaikat untuk yang nak pala dia. Jadi orang nak tak perlu tak bagainya getah malaikat getah bertubi-tubi nak kumpa habisnya getah sekedar kepingan. Jadi kadang-kadang tua tu ipai dilok bet ya fikir kena ni tu duduk benda ni tak apa awaknya awak mai hidup yang mana nah yang kan. Nah, motor puto pu ya. Dalam kepeng tu diurah kan mangan baji. Habis peng lang kilo. Ya tak bantu ji mangai aja. Habis peng lang kilo tengok lo. Ya baik ke ji. Nyanyi macam-macam juga goda sini. Hampir-hampir yang ngan matonya yang berkena pala ngan gara-gara matonya ka mutamah di pala. Jadi nyan tengok ilmu atau harta kan didorong tanya untuk buk berika. Nyan berarti ka kaijak nafsu ni. Nyan pegah je tengok. Je dia pegah tapi dia pubun tu akan menalai. Tetap je nyan tegah nafsu ni.
Jadi hawa-hawa yang ke sembahyang je turun semalam membawa nan dipelihara oleh Allah Taala. Rabbil firli ya warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak tak kenyan. Turun malam belah 7 belaga tak kenyan. 7 belaga mah 7 belaga dalam doa Allah. Yakin ni. Tidak lebih. Tunjuk. InsyaAllah. Baik. Sembahyang berkebun dan bersih cara. Nah ini tamang. Gunakan kata menglam hidayah yang membuat taufik. Taufik awal hidayah lain. Hidayah apa? Jalur tak buat menurut agama. Yang hidayah. Kalian lihat apa buatnya menurut agama baru beri taufik. Kata taufik ketenangan jiwa tanya buat kubur badannya. Ana pikiran oleh ini buat kubur badan tunan pikiran. Tunan pikirannya itu taufik dan aman. Dia katanya akan beri taufik oleh Allah Taala buat pengukuk. Yang pengukuk kat taufik. Ya, berarti mantap betul. Berarti hana tujuan oleh pun yang pengukuk yang manga baju bubu tengok hana. Tiba pengukuknya manga. Ya, ya kan taufik. Tapi taufik rukuk. Taufik rukuk. Dia boleh taufik dan ibadat merupakan taufik. Ya. Merupakan taufik bermangan. Dia kita tengok kan. Tam dalai. Tam dalai, tak kena dalai ruh merasa mangan.